Kambing dari baka Barbados dan lembu baka Brahman menjadi antara pilihan buat warga sekitar Kuching bagi tujuan ibadah korban menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha Sabtu depan. Pemilik syarikat Maju Ternak Al-Baqarah, Said Razwan Ali berkata, selain mempunyai tekstur daging lembut yang disukai orang ramai, kedua-dua baka tersebut juga menjadi pilihan penternak kerana mudah untuk dijaga. Katanya untuk sambutan Aidiladha tahun ini, 180 ekor kambing Barbados dan 120 ekor lembu Brahman miliknya telah dijual. Alhamdulillah, untuk Raya Haji memang tiap-tiap tahun peningkatan tu semakin meningkatlah. Untuk kami di Syarikat Maju Ternak Al-Barakah, kami menyediakan dalam 300 ke 400 ekor kambing lah, dan 100 lebih ekor untuk lembu. Menurut Said Razwan, beliau menjual kambing Barbados dengan harga bermula RM1,200 hingga RM1,800. Manakala lembu Brahman pula bermula dari RM8,000 hingga RM9,500. Selain memenuhi permintaan pelanggan dari sekitar Kuching, beliau turut mempunyai pembeli dari kawasan luar seperti Samarahan dan Padawan. Terletak di kawasan Sungai Cina Matang, kira-kira 21 km dari Bandar Kuching, ladang milik Said Razwan berkeluasan kira-kira 2.8 hektar itu boleh menampung lebih 500 ekor haiwan ruminan.